Sebelum ni saya punya kamera pocket saya letak dalam bag ni. Okay? Tapi dia punya size dia agak limited sikit. Sebab tu saya dapatkan yang baru. Yang ni dia lagi besar, lagi banyak ruang. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. Kalau video sebelum ni saya dah unboxing dan juga simple review lah ni bag daripada K&F Concept. Ni dia punya namanya. Okay, ni ada tag pouch daripada K&F Concept. So bag ni dia sesuai untuk bawa kita punya DJI Osmo Pocket, sama ada Pocket 3 ataupun Pocket 4. Dan maybe Pocket 4 Pro pun masih lagi muat lah. Sebelum ni saya gunakan bag macam ni juga. Tapi ini daripada Ulanzi. Cuma dia punya beza, walaupun dia nampak sama, dia punya beza dia, yang ni pendek, ni panjang lagi. Even kalau korang beli yang standard, yang gunakan bag yang standard daripada DJI pun, dia sebenarnya dia lagi pendek daripada yang ni. Okay, dia lebih kurang macam ni sahaja. Bag tu okay, cuma dia punya size memang limited. Even yang ni pun dia masih lagi okay. Cuma kalau yang ni dia lagi banyak ruang lah. Boleh nampak lah punya perbezaan size dia. Okay, so untuk video ni saya nak tunjukkanlah sikit demo apa barang yang muat untuk letak dalam bag ni. So terutamanya kalau korang yang gunakan kamera DJI Pocket lah. Even korang nak gunakan dengan Insta360 Luna Ultra pun pasti boleh. Sebab dia punya size bag ni dia jenis panjang lah. Okay, so korang boleh selit dekat dalam ni. So macam ni, dekat dalam dia ada banyak partition. So dia ada yang tepi, yang tengah dan juga yang tepi sini. So macam ni, saya boleh masukkan saya punya Pocket 3 ni. Even dah pasang dia punya extension ni pun masih lagi muat. Okay, dia ada ruang lah. Dia just nice sahaja. Dan dia ada space untuk bergerak. So lepas tu dekat sini pun saya boleh letak lah saya punya tripod yang kecil ni. Lepas tu dia punya battery extension. Lepas tu dekat sini pun boleh letak lagi saya punya macam memory card holder. Ataupun filter macam ni boleh masukkan. Okay, boleh selit dekat sini. Okay, lepas tu ada ruang lagi untuk letak mic dekat tepi sini. Okay, just nice saja boleh selit. Kabel pun boleh letak juga. Okay, lepas tu ni saya punya memory card case boleh letak kat sini. So bila dah masuk, dia ada ruang. So bila nak simpan, kita boleh zipkan sahaja. Okay, lepas tu boleh zip terus macam ni. Cuma dia ada part yang ketat sikit. Tapi dia masih lagi boleh zip lah. Memang nice. Okay, nampak? Dia sangat compact. So korang boleh bawa semua macam-macam barang dekat dalam ni, dalam satu bag. So dia punya bag pun memang sangat secure lah. Dia punya zip pun jenis yang water resistant. Let's say kalau kita kena percikan air, kena hujan sikit, tempias ke, dia masih lagi okey lah. Cuma jangan biar lama lah. Okay, sebab dia bukan waterproof tapi water resistant. Air dia lambat masuk dekat dalam. Dia punya kain dia pun okey. Dia punya PVC pun agak tebal. Walaupun dia bukanlah jenis hard case. So kalau terjatuh dia masih lagi boleh ada risiko lah merosakkan kita punya kamera kat dalam. Sebab dia bukan hard case. Tapi dia punya tali pun ada safety kat sini. Korang boleh sangkut tangan. Okay, nak pegang boleh, nak sangkut boleh. Lepas tu ada sini juga. So ini boleh attach dengan karabiner. So boleh sangkut dekat bag ke apa untuk lebih secure. Okay, lepas tu ada strap kat sini. Even korang nak sangkut pada tali pinggang pun boleh juga. Cuma pada saya dia kurang selesa lah. Okay, so overall bag ni pasti memang bagus untuk korang gunakan. Untuk upgrade korang punya bag yang standard tu. Sebab dia punya size memang sangat kecil yang tu. Tapi yang ni dia lagi banyak ruang boleh letak barang. So dia punya harga pun okey, dia tak mahal sangat. Dia punya kualiti dia pun bagus. Kalau berminat boleh dapatkan dekat link. Okay, so terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen lah, supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.